3 serangkai. Istighfar, selawat, la ilaha illallah. Ni semua ni zikir. Istighfar pun zikir. Dan semua ni dah. Kalau kita belajar dengan guru-guru ahli zikir yang menghidupkan hati, ini zikir paling asas. Siapa nak hati dia hidup, siapa nak hati dia ingat Allah, siapa nak hati dia tak lalai dari Allah, siapa nak hati dia tenang, siapa nak hati dia kuat, tak lemah. Ni 3 zikir ni, dia panggil apa ni? Makanan ruji. Saya pernah sebut, ingat lagi tak dulu saya sebut? 5 unsur ni, jasad, roh, hati, akal, nafsu, semua ni kena bagi makan. Yang menjadi masalah kitanya tak seimbang kita bagi makan. Apa makanan jasad? Makanan jasad tak payah cerita lah. Pergi kedai mana-mana. Pilih sendiri. Nasi campur ke apa. Makanan roh, Al-Quran. Jangan lalui satu hari tanpa Quran. Baca berapa banyak? Tak kira. 2 ayat ke, 3 ayat ke, 5 ayat ke, tak kira. Tapi jangan lalui satu hari tanpa Quran. Roh kita letih. Roh kita lesu. Roh kita lemah. Yang ketiga hati. Apa makanan hati? Zikir. Makanan hati zikir. Apa makanan akal? Makanan akal ilmu. Ni kita duduk pergi ilmu ni makanan akal kita. Apa makanan nafsu? Makanan nafsu ni banyak. Yang makan kat kedai tu pun nafsu juga. Yang balik rumah tidur 8 jam tu pun nafsu juga. Sembang pun nafsu juga. Maka nafsu ni kena bagi makan. Kena bagi. Dia nak tidur. Kena bagi dia tidur. Tapi jangan ikut nafsu tidur. Pukul 8 dia tak bangun lagi. Nafsu ni dia nak makan. Dia kena bagi makan. Makan apa? Dia nak tom yam, bagi tom yam. Tapi jangan ikut nafsu makan. Nafsu makan ni, kalau tak kena gaya, khinzir pun dia makan. Biawak pun dia makan. Ni kena kawal dia ni. Itulah, jadi kita nak cakap tadi pasal hati. Jadi makanan ruji kepada hati ni 3. Istighfar 100 kali, selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Pagi, petang. Ini hati kita akan tenang, hati kita akan lapang, hati kita akan hidup, hati kita akan sentiasa kuat.